Okey, jom. Kita nak melepak, dilepak bersama dengan orang Melayu, ketua kampung, orang Lukan. Sedap. Memang lembut. Mantap. Kami kembali ke rumah Wak. Dalam rumah ada warung. Ini yang saya cari ni. Korang kalau datang Dublin, tak singgah kedai Wak, rugilah. Nasi ayam Dublin. Okey, terima kasih BS. Jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak. Di sinilah berakhirnya Trip Island 381. Sedih rasanya. Siapa sangka di tengah-tengah bumi Eropah tersembunyi sebuah kampung Melayu yang hidup dengan jiwa Malaysia. Inilah Luken, tempat di mana bahasa kita masih kedengaran, makanan kita masih dirindui dan ukhuwah orang Melayu tetap terasa. Walaupun ribuan kilometer dari tanah air, di sini kita sedar satu perkara. Malaysia bukan sekadar tempat. Malaysia itu rasa. Malaysia itu jiwa. Malaysia itulah kita. Kita dah sampai Drogheda. So kita boleh lihat di Drogheda ni, bangunan-bangunan dia adalah bangunan klasik. Berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni, lebih nampak moden. Tapi saya suka juga buat Drogheda ni. Not bad. Cantik. Okey, pemandangan kita sampai dah dekat Drogheda ni. Drogheda ni adalah sebuah bandar pelabuhan penting satu ketika dahulu. Dia pernah diserang oleh Viking lah. So nama dia pun diambil daripada salah satu term ataupun istilah dari bangsa Viking. Inilah tempat di mana Turki Osmaniyah menyalurkan bantuan makanan kepada masyarakat island yang kelaparan dan kebuluran. So Drogheda yang ada, kita boleh nampak secara obvious lah, kesan-kesan Turki Osmaniyah adalah mereka abadikan dekat logo Drogheda United FC, Sullivan and Lamb Park. So bila sampai kat Bandar Drogheda ni, memang sedikit sebanyak kita tak boleh nafikan sejarah yang terkait dengan Islam kat sini, iaitu sewaktu zaman The Great Famine di Ireland pada tahun 1845 sehinggalah 1852. Bagaimana yang kami terangkan dalam episod yang mula-mula hari tu, ada bantuan ataupun solidariti daripada kerajaan Turki Uthmaniyah sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Majid I. Apa yang saya nak highlightkan kat sini iaitu liciknya British. Disebabkan British lah berlakunya juga beberapa siri kebuluran ni. Bukan sahaja kerana diserang oleh wabak penyakit ataupun yang menyerang tanaman-tanaman potato mereka. Sebab orang Irish, potato adalah makanan ruji mereka. Kalau tengok dekat Wexford semalam, Wexford sangat terkenal dengan penanaman potato dan juga strawberry kerana tanahnya yang subur. Walaupun rakyat tempatan tengah dalam kelaparan, pihak Inggeris yang berkuasa pada waktu itu telah mengeksport makanan-makanan, orang kata daging, gandum. So orang kata rakyat tempatan kelaparan, tetapi bahan makanan itu dieksport ke negara luar. Tak boleh nak brain. Seriously tak boleh nak brain. Dan no wonder bila mereka berlaku kebuluran, itu antara good thing about Osmaniyah, mereka menghulurkan bantuan. Jadi saya rasa daripada sebab itulah kita nampak bagaimana mereka sangat menghargai bantuan daripada kerajaan Turki Uthmaniyah pada waktu itu, yang dikatakan bernilai lebih kurang dalam 10,000 pound sterling. Tetapi disebabkan tekanan diplomatik daripada pihak Britain pada waktu itu, telah dikurangkan kepada 1,000 pound sterling saja.
Tapi secara senyap-senyap 3 biji kapal telah dihantar oleh pihak Turki Uthmaniyah tidak ke pelabuhan Dublin tetapi menggunakan pelabuhan bandar Drogheda untuk menghantar bantuan makanan kepada rakyat Ireland. So dia punya kesan sejarah dia sampai sekarang kita boleh saksikan. Contoh yang paling dekat, yang paling mudah untuk kita jumpa bila datang ke Drogheda ni adalah Drogheda United FC Football Club. So dia punya lambang dia memang lambang bintang dengan bulan sabit. Bila cerita bulan sabit dengan bintang, mestilah dia akan terkait dengan bendera Turki. So boleh tengok kat situ dia punya logo kelab bola sepak Drogheda. Kalau tengok apa yang dikatakan oleh Akmal, iaitu isteri kepada Chef Ahmad, memang banyak di antara mereka melakukan riot. Even dulu dekat Dublin tu, di sebelah embassy Malaysia tu adalah embassy Israel. Memang after isu tu tutup, dan sebelum tu pun ada satu one person tu memang akan hari-hari shout maki amun untuk usir keluarnya Israel dari Ireland. Until that extent, support yang diberikan oleh masyarakat Ireland towards Palestine. Dan apa yang paling saya suka nak kongsikan adalah kebanyakan bila kita travel kat sini, mereka melihat kebaikan. Jika kita boleh sebarkan kebaikan, orang-orang di Ireland ni dia sangat supportive. Sebab itu kita tengok mereka tidak resis. Mereka tidak orang kata menilai dari sudut kulit kau warna apa, gelap, oh tak ada, dia tak ada berlaku macam tu. So they treat us bagus lah. So itu yang kita boleh lihat apa yang kami alami ketika berada di Ireland. Okay, now kita nak bergerak dari sini, kita akan pergi ke City of Drogheda. So dia tak jauh, turun dekat bahagian bawah ni je, the main city, untuk kita bergambar, jalan-jalan sikit, nak melihat keindahan kota Drogheda. Okay, sekarang ni kita dah masuk ke bahagian town center Drogheda. Hari ni hari Sabtu, orang tak kerja. Hari ni lepak-lepak saja. Okey, sekarang ni betul-betul dekat bandar Drogheda. Cantik lah, serius cantik. Dia punya seni bina unik. Struktur dia tersusun, kita boleh rasa tendang bila berjalan di kota ni. Depan tu pun ada street art, cantik gila. Nanti kita lalu kat sana. Seperti bandar-bandar lain di Ireland, Drogheda juga memiliki karakter tersendiri yang sangat unik. Suasananya tenang, bangunan lamanya penuh cerita, dan setiap sudut bandar ni seolah-olah dicipta untuk bergambar. Di Drogheda, kita bukan sekadar melihat keindahan Ireland, tetapi merasai jiwa sebuah bandar bersejarah yang masih hidup dengan pesonanya sendiri. Okey, ini kami dekat Street Drogheda. Kita boleh lihat di sini juga ada kedai halal loh, halal butcher. Jom kita tengok apa yang ada kedai halal butcher. So ni World of Spices Supermarket, 100% halal. Bukan sekadar spices, tapi barang-barang macam ni pun ada. Kalau korang nak beli, labu ada. Yang ini pun ada. Okey, terung. Ini ikan kod untuk nak buat fish and chip. Lepas tu ada halal meat section. Ni frozen vegetable. Ini ada paratha, kalau korang nak di paratha. Macam-macam ada kat sini. Penuh lah dia punya collection dia. Okey, depan kita ni ada lagi chicken cottage. Ni adalah makanan halal. Korang boleh dapatkan makanan halal ni. Dia kat island ni, kau specific mention halal pun no issue. Dia orang tak risau. Senang lah. Masalahnya kau je tak nak makan. Okey, sebelum kita mengakhiri pengembaraan kita di Drogheda ni, bandar bersejarah di bahagian Ireland. So sekarang ni saya bawa anda untuk menyaksikan sendiri laluan ataupun sungai ataupun muara sungai yang membawa terus ke pelabuhan Drogheda.
di belakang saya ni. Yang ni kalau terus ni akan terus sampai ke Celtic Sea. So kapal-kapal memang masuk daripada sana dan di sinilah pelabuhannya, pelabuhan Drogheda. Nampak tu, Drogheda Port. So dia boleh bawa masuk sampailah ke dalam bandar di sana. Pelabuhan ini menyaksikan berjuta dari orang-orang Irish yang terpaksa melarikan diri dari island menuju ke Amerika Utara. Kita akan balik penginapan untuk kita solat Zuhur dan Asar dahulu, and then kemudian kita nak keluar, kita nak melepak di lepak. Bersama dengan orang Melayu, ketua kampung, orang Luken. Okey, kita sudah sampai tuan-tuan. Sampai Lepak sampai Lebam. Dia kawasan dia berdekatan dengan kawasan perumahan tau. Menenangkan. Ni sekarang ni during sunset. Cemerlang sunset lah. Secemerlang muka ku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana satu? AA. AA. Saya AA. AA tu Indonesia. Jemput-jemput, jangan malu. Buat macam rumah sendiri. Wah. Ini Kak Ya. Kak Ya. Wah, okey. Kakak ke? Berapa lama dah operate? Dia baru je, baru 10 bulan. Yang ni? Baru sangat. So sebelum ni Sebelum ni kita orang husband Kak Ya memang chef. Dia bekerja kat sini. Sebelum owner bagi dekat dia. Aha. Dia kerja kat sini. Nanti nak Jom. buat macam rumah sendiri. Jangan malu-malu. Okey, kita dah sampai dah dekat kedai Kak Ya ni, dekat bahagian dalam ni. Kita boleh sign apa yang kita nak sign. Bagi special speech, entrance speech kita, Amirul Jamie Oliver, Malaysia boleh terbaik di ladang. What? Terbaik di ladang ke terbaik dari ladang? Wah, macam-macam ada dalam ni. Selalunya dalam toilet je. I miss my strawberry. I miss my strawberry. Saya nampak strawberry je. Sebab esok nak pergi makan strawberry. Siapa yang nama dia dalam ni, boleh tengok nanti YouTube channel kita. Sila subscribe. Sila subscribe. Ada program apa buat kamera tu? Oh, tak ada, kita YouTube channel. Okey, buat ambil lah gambar kita semua. Duduk Malaysia ke duduk sini? Saya Malaysia. Kita datang cuti-cuti je sini. Kedai Kak Ya ni. Kalau korang tengok dekat bahagian sana tu ada section. Boleh ada kopi juga guys. Just lepak and chill. Lepas tu dekat bahagian belakang ni ada bahagian tu nak lepak untuk outdoor. Ya. Personally, suka betul melihat diaspora rakyat Malaysia yang cekal dalam perjalanan survival kehidupan mereka berniaga di bumi orang. Dan bangga kerana mereka inilah antara insan yang bawa rasa Malaysia ni di mata dunia. Dan bagi mereka yang mengembara ke Dublin, boleh hilangkan rindu masakan Malaysia di sini. Assalamualaikum. Janganlah macam tu. Seorang? Ada lagi orang. Orang belum? Dia nak saja bawa dia. Siapa nama dia? Izzuddin. Umur apa sini? 27. Dia dulu train bawa bisbon. Aha. Oh. 7 tahun lah. I see. Duduk dengan Bisbon, training, ikut dia pergi mengajar. Saya ingat nak bawa Iskandar, tapi Iskandar dekat France sekarang ni. Dia ada French Open, dia kena bawa team Island. Dia assistant, dia kena stay lah. Okey. Menarik. Saya rasa saya nak ambil teh ais lah. Geram lah teh ais. Nak rasa penumbuk syurga tak? Paradise Punch. Baru rasa nak ambil tu Paradise Punch tu. Kan? Macam rasa syurga lah masuk. Kopi o ais. Oh, ini orang Malaysia tu. Abang Adi, kopi O tu yang tak bisa suat? Ya, last kau tu oh. Lupa dah. Saya malah lupa. Okay, makan Abang Din. Cai kacau. Dry Oh, Saya nak makan steak. Agak well done? Well done. Well done. Nanti nak char kway teow lah. Cakap Adi nak dry ke wet? Tadi dry kan? Tadi dry. Saya ambil wet lah. Wet, okay. Aku ni macam susah nak order. Moments later. Nampak balas dendam, order steak juga. Itu aku gigit selipar Crocs. Dia sudah siap. Ya, bedu. Woi, mantap dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Macam saya gigit getah selipar Croc. Oh, seorang beri. Sama dengan abang, seorang well done, seorang medium rare. Saya tengok pun teli juga. Okay, saya rasa sikit kak. Ya, rasa. Okay, akak kata sedap. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. 7.5 bagi saya. Tinggi. Cuma mi dia gemuk ah. Jilat. Nah, ni kuah dia. Pepper. Lembutnya, sedap. Memang lembut. Mantap. Sos dia power guys, sos. Lain lah sikit Irish beef dengan New Zealand beef. Sebenarnya New Zealand beef lagi sedap. Tapi ni pun consider okey. Tak rubbery macam sebelum ni. Berapa bintang? Berapa bintang? Ni berapa bintang bagi bang? 8 per 10 8 per 10. Baiklah bang. Cepat bang, sambung makan. Okay, kita nak potong chicken chop kita. Oh ya Allah, tendernya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang goreng panas. Breadcrumbs. Pertama dia punya kulit dia luar memang crispy tapi tak keras, and then dia kurang garam sikit. Bukan, saya suka macam ni sebab apa, dia tak over masin. Lepas tu ayam dia memang lembut, tender betul. Ni kari pot pusing. Okey bang. Sedap. Crispy gila. Rock. Saya bagi 7. Ui, Abang Din dah habis dah. Diam-diam dia. Oh sedap. Sedap. Macam berusaha nampaknya nak habiskan portion tu. Ada apa? Mehyo yang hana. Very menarik. Jumpa tak kesan-kesan Ottoman tak jumpa kan? Tak ada dah. Kan. Dah, benda tu datang secara rahsia. Bila datang secara rahsia, dia tak well documented. Dia tak well documented, tak ada bukti lah. So it become a folklore, ataupun kata cerita yang saya cakap bukan dongeng, tapi cerita yang macam tak ada bukti. Tapi Sekadar kabangin. Tapi ada banyak orang kata betul, ada kata tak betul. Tapi fahamlah zaman tu kalau Ottoman hantar secara terang-terangan, boleh cerita perang antara British dengan Ottoman Empire. Jadi dia hantar secara rahsia. Dan kenapa dia hantar ke Port Reda, tak hantar ke Port Dublin, sedangkan the main port is Dublin? Sebab nak merahsiakan daripada British Empire. Island cuma ada 4 juta penduduk. Kebuluran dekat island during that time wipe out almost half of the population. Yes. Besar. Half of population dah memang wipe out. 2 to 3 million. 2 to 3 million. Ada yang belah tinggalkan negara ni pergi ke US. Mostly ke US lah. Ada pergi merata tempat. Sebab tu kalau macam negara lain nak tolong, macam contohnya kita bagi contoh sekarang, Russia nak tolong Palestine, nak tolong daerah ni tak boleh. Takut ke perang pula. Saya rahsia lah benda dia. It's not well documented. Kadang-kadang terparti, Disember terparti lah. Macam tu lah dia banyak cara. Lepas tu ada dah macam dia orang nampak kapal 3 datang, bawa keluar wheat semua ada. Tapi ada kata bukan bagi barang, ada kata bagi duit. Tapi everything is not documented. Kita orang ni ada dalam 30 lebih family. Dan kebanyakan family ni sama ada dia orang kerja ke hotel, sebagai chef ataupun front desk, kitchen porter ataupun bisnes sendiri. Tapi boleh katakan mostly dalam 75-80% adalah doctors.
Dekat Lukan. Lukan. So kami ni ada structure yang ada AJK, yang ada kita ada ketua kampung macam Abang Hafiz tu. Ya. Ada mufti yang akan jadi kalau kita orang buat program apa-apa, dia lah imam, dia lah baca doa. Tapi mufti tu kerja hakiki dia ada yang lain. Dia doktor. Dia doktor. Ah. Masya-Allah. Ketua kampung pun doktor. Oh. Ada GP sendiri. Oh. Ada klinik, ada GP lah. Bendahari. Dia. Bendahari dia. Dulu saya, tapi saya tak nak, saya bagi kat dia. Lepas tu kita orang adalah macam AJK khas lah. Macam-macam lah dalam website kita orang ada Kampung Lukan. Okey. .com dengan .eu. Kita orang buat macam program lah. Contohnya program mostly keagamaan. Yang mana benda lain orang lain tak buat. Contoh kita orang buat macam seminggu sekali kita orang buat kelas kenali Islam. Kelas kenali Islam ni bukanlah kami mengajar, tapi kami akan mengulangi pelajaran. Contohnya selalunya apa yang kami buat, kami akan bahagi tugasan. Oh, okey. Contoh dia jadi buat sirah, jadi buat tazkirah, jadi buat hakiki macam-macam lah. Tapi pengajaran dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu lah. Mostly dalam bahasa Melayu. So waktu kita orang jumpa tu dalam kelas Islam ni kami dah seminggu buat research, bentangkan, bincang. Macam saya selalunya saya kena sirah lah. Macam awak selalu buat tadabbur Tazkiyah Tunas. Itu untuk ejak lah untuk macam yang ayah-ayah dan ibu-ibu. Ya. 2 minggu sekali kita buat duduk bincang, lepas tu soal agama. Ya. Macam berbincang lah. Macam bersama ni. Macam Maliki kata boleh jamak antara maghrib dan isyak daripada sekian waktu ke sekian waktu. Maghrib isyak boleh jamakkan, dia combine. Tak perlu tunggu sebab apa? Sebab isyak tu kita tak tahu masuk pukul berapa. Tapi dalam Maliki group itself, the group dia cakap tak boleh. Selagi kau dah boleh dijaga untuk buat something else, jagalah untuk solat. Sebab kat sini bila datang sama, masalah dia Terlalu pendek. Maghrib pukul 10. Nak tunggu isyak tu kadang-kadang tak tahu masuk tak masuk. Sebab langit tak purely gelap. Langit cerah. Bila langit cerah, sebab kita tahu isyak ni dia punya salah satu syarat dia ialah langit gelap. Habisnya rambang merah tu baru masuk isyak. Tapi dah terpengkat tu pertengahan bulan 6 sampai bulan Julai tak nampak. So tak tahu isyak tu dah masuk ke belum. Mufti kat sini ambil majlis ulama ni cakap, alright, kita jamak. Sebab takkan nak tunggu sampai pukul 1 pagi, 2 pagi untuk tunggu isyak. Nak kerja lagi. Nak kerja kan. Jadi dibolehkan jamak dengan syarat lepas kau solat maghrib, kau solat isyak dan terus tidur. Kau janganlah pula lepas kau solat maghrib, kau solat isyak. Tertarik lah. Kau ambil iPhone, Netflix. Netflix lah pula layan duduk lah pula kan. Lain lah cerita kan. Itu yang kadang-kadang setengah Arab tak suka. Dia kata orang ambil kesempatan. Dah lalang ada wuduk, lalang maghrib, aku isyak, lepas tu aku lepak lah layan buat baca buku ke apa kan. Patutnya syarat dia tu tidur. Jadi itu antara rukhsah yang diberikan lah. Siapa yang tak mampu, jamak. Siapa yang mampu nak berjaga. Ada 2 main mosque dekat Dublin ni. Yang Dublin Mosque, satu Clonsky Mosque. Raya berlainan. Lain lagi. Macam kita lah. Macam Indonesia, Malaysia. Tapi masalah Indonesia, Malaysia 2 negara beza. Ini masjid kat Dublin. Ya. Masjid Islam. 2 Dublin. Masjid Clonsky kata okey kita raya hari ni. Besok tu masjid Dublin pula raya. Kenapa tak serentak? Jadi kami ni nak ikut mana? Dia jadi confused. Jadi confused. Yeah, exactly. Tiba-tiba dapat announcement Clonsky kata kami raya pada hari ini. Lepas tu tiba-tiba dapat pada announcement pada masjid Dublin raya the next day-nya. 2 tahun 2 tahun turut sorry. Jadi bila adanya kelas kenali Islam ni, kami bincang-bincang satu fatwa. Satu rumusan kata jadilah senang untuk memudahkan keadaan. Sebab kita duduk Lukan, kita ikut lokal masjid. Masjid Lukan cakap apa? Kalau kita nak ikut 2 main mosque, nak ikut Masjid Dublin dengan Masjid Clonsky, kita confuse. Kita ikut lokal masjid. Sebab apa? Kita harus sembahyang Jumaat kat masjid ni, kita harus sembahyang 5 waktu kat masjid ni. Jadi ikut lokal masjid. Tunggulah lokal masjid cakap apa. Itu dia jalan penyelesaian dia. Betul. Kalau lokal masjid kata kita follow Dublin Mosque, Dublin Mosque. Kalau lokal masjid kata kita follow Clonsky, follow Clonsky. Based on lokal masjid. Jadi itu penyelesaian dia yang kami buat.
Pernah ingat tak dulu Dr. Mahathir buat kita nak mencapai target 70 juta penduduk? Ingat tak? Dia ada tujuan dia. Bukan sahaja suruh orang beranak banyak. Sebab ini human capital. Kita mahu human capital, kita perlu. Sebab kita perlukan rakyat. Jadi island pun nampak benda tu human capital. Jadi start daripada dia orang mula buka ke public. Jadi senang untuk dia bagi orang datang untuk kasih kerja dan senang untuk dia orang bagi citizenship. Dulu ada pregnant, katakanlah dah tahu okey aku akan beranak bulan depan. Datang sini. Beranak tu dapat citizenship. Sampai 2004. Banyak orang African buat macam tu. Sampai daripada airport tu beranak. Ada. Nak dapat citizenship. Sebab as long as you beranak dekat sini, you dapat citizenship. Memang mudah zaman tu. Sebab island nak human capital. 2004 dia dah tukar. Dia mesti mak bapak duduk sini 3 tahun, bekerja 3 tahun, Dia ada stamp. dia baru dia kenakan stamp, dia kenakan proses-proses. Dulu tak, dulu beranak ni terus dapat. Orang island tak suka ada anak banyak. Sini ada, dia culture lah adat dia. Contohnya, pada umur 18, kalau aku duduk dengan mak bapak kau kena gelak lagi. Kau akan diketawakan. Habis sekolah kau kena keluar, cari rumah sendiri. Mak bapak pun keluarlah apa, keluar sini lagi. Culture kat situ dulu. Macam contohnya kita orang terlibat dengan soup kitchen bagi makan golongan orang lanangan kan dulu homeless kan. Ada sebab kenapa saya berhenti. Dulu waktu ada satu Christmas tu, kita orang setiap kali Jumaat petang kita orang akan kasih makanan untuk orang homeless. Satu Jumaat tu tak ada. Seorang pun tak ada. Tak ramai, ada pun 3 orang sunyi. Tak apalah. Next week datang, ramai pula. Saya tanya, mana orang bagi ni Christmas? Oh, aku balik rumah bapak aku. Balik je. Balik rumah bapak. Kita, kenapa kau tak duduk rumah bapak kan? Kau sanggup jadi homeless tidur tu berjalan semua kan? Baru faham bahawa kat sini adanya culture umur 18, duduk dengan mak bapak kena gelak lagi. Jadi dia orang sanggup keluar nama ada mak bapak. Dia orang homeless duduk mana? Sepah berjalan. Yang tidur tepi jalan. Dia orangnya homeless by choice. Tapi mak ayah dia orang okey beli. Tak boleh lah, mak kat sini dia punya hubungan parenthood dengan Child. anak ni dia lain tau. You have to go out berdikari on your own. I cannot support you sampai dah besar panjang kalau kau kena keluar lah. Dan aku pun nak hidup aku sendiri. Aku dah besarkan kau, nak time aku untuk rehat. Aku nak bersara, aku nak duduk dengan bini aku. Duduk relax, tak nak buat apa-apa dah. Betul-betul Ada culture dia. Jadi mak bapak sanggup duduk orang rumah besar tapi anak-anak empat tempat lain tidak beli pun. Sini homeless memang banyak. Tapi it's normal thing in Europe actually. Housing dekat island ni tak cukup satu hal, mahal satu hal. Satu rumah yang dulunya sebelum Brexit boleh dapat dalam 300, sekarang dia dah jadi double 600. Sebab rumah tak cukup dan bila Brexit banyak orang island balik dan rumah jadi high demand. Lepas tu government kata terlalu banyak homeless. Macam ada contohnya kalau ada kontraktor nak buat rumah, dia kena bagi certain percentage of the housing yang dia buat tu untuk government untuk housing orang ni. Benda macam tu bagus untuk orang homeless senang lah. Baguslah macam kalau buat new housing development, kalau ada 100 biji rumah, 5 biji rumah kena kasih dekat government untuk letak orang homeless. Okay, that's good. Tapi masalah dia, bila letak orang homeless ni, dia akan invite social problem. Bila ada expose into social behaviour, but once they have into social behaviour, dia akan jadi isu security and everything, harga rumah akan turun. Tak siapa nak duduk situ. Kejiranan tu kan? Kejiranan tu orang tak nak duduk lah, ada orang belum jembat panggil semua kan. Dia tak feel safe. Tak safe. Jadi apa dia buat sekarang ni, contohnya macam dekat area Elmstown tu, kat area Lucan juga, sebelah tu dalam tempat Elmstown, dia buat satu kawasan perumahan yang besar. Tapi untuk social housing, dia buat tempat lain. Separate. Sebab dia nak bagi harga rumah kat sini jatuh. Yang gaining sini dia buat, kalau kita lalu nampaklah on the way ke area rumah saya tu tulis 99 biji rumah untuk housing development. Dia buat khas kat situ untuk social kat situ supaya kawasan rumah sana tak ada apa kacau. Tapi macam kontraktor sini macam slow development dia macam kita orang sebab kat sini Employment Act tinggi. Dia ada certain period macam kita kat Malaysia. Kerja kontrak 24 hours, siang malam kerja. Sini tak boleh. Dia ada tempat, ada masa-masa dia. Cuma kerja dia pagi sampai ke petang, malam tak boleh kerja. Macam kita puluh sampai malam. Kita 24 hours laju. Malam pun kopi. Tengok duduk naik tinggi. Tak boleh sini Employment Act tinggi. Sebab kat sini memang tak boleh kacau Sabtu Ahad. Kalau kacau Sabtu Ahad kena menjawab. Kalau kacau juga kena bagi satu hari cuti. Macam tu. Sebab Employment Act kat sini tinggi.
Terima kasih banyak Ardi. Kalau apa-apa hal boleh call kan. Nanti apa-apa nak rujuk-rujuk ke? Ada request magnetic sticker tu boleh tinggal satu kat sini tak? Boleh. Boleh Okey, memandangkan kita dah sampai dah kedai apa bang? Di Lepak. Di Lepak. So ada special request upacara penyerahan. Betul-betul dia baginya stiker kereta. Bukan main-mainnya tadi. Bukan besi. Itu yang benar. Stainless steel ni. Dia try. Ini baru. Terima kasih. Ini baru ni. Halo bang. Soalan macam mana? UK memang ada halal kan, KFC dia ada halal. Tapi tak semua kan? Tak semua. Semua terbunches kan? Tapi sini memang susah. Tak jumpa lagi KFC halal. Tak ada. Tak ada Nando's pun tak ada. Lagi satu kat sini dia orang tak suka makan benda tulang, jadi KFC tak boleh check duit. Tak boleh buat makan. Oh yes, betul. Dia orang tak pandai makan Benda yang bertulang. Bertulang. Kalau macam sini, kalau dari segi customer kan, local, dia ada yang datang dari jauh-jauh? Ada. Oh, alhamdulillah kita dapat macam tahu bantuan Google juga. Kalau orang daripada airport, Google best restaurant nearby, dia orang akan bawa ke sini. So kita selalu dah dapat American punya customer, tourist punya customer. Bila kita tanya kan macam mana jumpa kita, dia cakap from Google. Dia orang mana? Cuba teka tu. Orang Perak. Tengok kulit tahu lah. Orang Perak betul. Betul Hotel gigi. Bukan. Bukan orang tinggi, tapi orang Perak Perak. Ini baru. Thank you. Okey, terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Makanan sedap. Amin. Sedap. Alhamdulillah. Bolehlah spread the word Okey, insyaAllah. Boleh. Nanti keluar video kita Roger. Okey, alhamdulillah selesai kami melepak di Lepak. So hari ini bakal berakhir. Semua dah kepenatan, so kita akan bergerak balik ke rumah kita. Nak tidur dah. Seriously, dah tak agak gila. Okay, let's go. Dia kena balik cepat ni, bahaya borak lama kira. Bayangkan sebuah kapal, tapi bukan kapal biasa. Sebuah kapal persiaran mewah ibarat kota terapung di tengah laut. 100% halal. Tempat di mana setiap detik membawa pengalaman yang belum pernah kita alami sebelum ini. Di sini, makanan halal adalah standard di setiap sudut kapal. Dari buffet antarabangsanya sehinggalah kepada hidangan fine dining bertaraf 5 bintang. Semuanya disajikan tanpa was-was. Malah, suasana di atas kota terapung ini bebas alkohol, tiada kasino dan kelab malam, memberikan ketenangan, keselamatan dan privasi mutlak untuk kita seisi keluarga. Cuba bayangkan tidur di atas katil yang tersangat selesa, dan setiap pagi bila kita bangun dan buka langsir, pemandangan di luar tingkap dah bertukar ke destinasi yang baharu. Tak perlu penat tukar hotel, tak payah pening nak packing beg pakaian berkali-kali, hanya kemewahan yang bergerak bersama-sama kita. Dari kehangatan misteri Laut Merah hinggalah membawa ke nuansa hebat Mediterranean, kita bakal dilayan dengan hospitality kelas pertama, meneroka destinasi yang rare dan menikmati hiburan di atas kapal. Setiap saat adalah cerita, setiap detik adalah kenangan yang premium. Ini bukan sekadar pelayaran, ini penanda aras baharu percutian yang mewah.
Kabin terbaik dengan pemandangan laut sentiasa penuh awal. Klik pautan yang disediakan sekarang untuk log tarikh pelayaran dan alami sendiri keajaiban Aroya Cruise. Selamat pagi. So hari ni hari last day kami nak enjoy. Bukan last day lah, second last day. So saya ingin masak nasi lemak, ayam bakar. Dia keluarkan ayam bakar. Abang Azli dia keluarkan ayam. Thank you Abang Azli. Yang penting jangan kerekut kan, jangan kerekut. Bahan-bahan jangan kerekut. Okay, rata-ratakan dia, mandi wajib ayam ni. Okay, kita wrap dia, tutup. Okay, yang ni ambil ni, letak bawah panas. Okay, 200, buat dalam 10 minit. Alright, ini dia ayam. Cantik kejadiannya. Kita nak sapu dengan lapisan yang lain. So kita rata-ratakan lah. Kalau korang ada berus, pakai berus lagi senang. Okay, 250, 5 minit. Siap? Mak seko. Okay, Alhamdulillah menjadi. Harapnya tidak kenyal. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Umat jusinya lembut, tak terkata lah. Mantap sangat. Rasa sampai ke dalam dia punya marinade. Betul? Betul. Jilatlah skrin anda. Okey, selesai sarapan. Kita sekarang dah pukul 10. Kita nak bergerak menuju ke Kabut Sail. Terima kasih kepada Wak share lokasi. Kita tengok dulu apa yang ada. Hari ni cuaca cerah mendung. Kita jalan-jalan dulu. As long as tak hujan, okey lah. Bagi kita okey. Okey, kita sampai dah. Dia dekat kawasan bernama Welcome to Ferry House Racecourse. Dia sediakan parking hanya €2 sahaja kali masuk. So kita boleh ke Kabut Sail. Jom kita tengok apa yang ada kat sini. Jom kita pergi membeli belah. Dengan satu misi, mencari barang murah. Barang murah di Dublin. Ni ada tisu-tisu pun dia boleh jual. €17. Tak adalah murah mana. Kop €16. Ui, ini murah betul ni. Tisu €15. Tisu €15. Mahal siot. Oh, bunga-bunga ada. Oi, ini kalau isteriku Selina Kartika ada ni, confirm duduk dia kat sini ni. Oh, banyak gila bunga. Ini makcik-makcik suka ni. Strawberry satu bakul kau. Dia ada jual Wexford strawberry. 2,5 kilo €10. RM50. Murah. So setakat masuk dalam 20-30 meter kat kawasan ni, apa saya nampak dia seolah-olah seperti macam pasar malam kita lah. Macam tu. Cuma kat sini dia kata pasar karat. Kita nak cari barang-barang antik, barang-barang yang Kabut Sail. Dia apa bang? Pistol bang? Pistol lah. Pistol dia macam ori betul lah. Betul. Oi, macam best je. Macam best. Soft kan. Alamak. Wow. Macam dia lah. Itu panjang cerita kalau kena tahan tu. So kalau korang datang kat kawasan yang ada 4 musim, tengok ada pekerja dia pakai yang ini je. Sebenarnya dalam dia penebat aba. Jadi itu sebab dia tak sejuk. Best juga ni seluar ni untuk Captain Vacation. Banyak poket, macam-macam benda boleh masukkan. Kat sini boleh masuk sayur, kat sini boleh masuk apa timon, kat sini boleh masuk handphone, power bank. Memang sesuai lah untuk Captain.
je dah jumpa cadar, dah jumpa sarung kusyen, habis dah. Oi, 10 euro je. Habis lah. Confirm. Kak Nur ni kalau datang overseas memang beli towel dengan bedsheet. Beli, jangan tak beli. Okay guys, yang ini aunty ni dia berniaga. Mostly hasil tani ni adalah dari farm mereka sendiri. Saya rasa dia buat konsep permaculture, iaitu each of tanaman mereka tu saling support each other. Macam-macam ni variety of product. Ini untuk masak kenduri ke apa? Besar. Bawang ni macam rasa Melayu. What? Ni Bangla suka ni. Bangladesh. Masak ramai-ramai. Okay, kita masuk dalam. Apa yang ada? Kalau tengok apa yang ada dekat sini memang macam-macam. Periuk lah, pek mata lah, barang makanan, sayur-sayuran. Lepas tu pakaian pun ada. Dia ada section-section dia yang korang boleh jalan-jalan dan explore. Oh, even tool-tool workshop pun ada. Oh, ini dah kau dapat masak. Nak masak kari kambing ke, tambah pisau pun sama. Ai, ya Allah. Seronok rasanya kau dapat yang ni. Kat sini dia ada jual waffle, aiskrim. Ya Allah, kau tengok ni. Marvelous shoot. 3 euro saja. Kau boleh letak topping ni macam kacang. Lepas tu ada chocolate rice. Bagus juga idea ni, letakkan kayu aiskrim kat situ. Coklat. Adik beli apa? Adik. Oh, adik. Itu putih tu. Brown chocolate with peanuts, ya. And then another brown, just brown. Laju gila dia. Only brown, only chocolate, ya. Terima kasih bang. Ha ni. Bismillah, rasa. Sedap ah. Ha? Sedap. Dia punya coklat tu memang Nutella cair. Dia bila coklat campur kacang tu yang buatkan dia lagi tasty. Very nice. Thank you. Very nice. Okey, nampaknya damage hari ni hanya pada Abang Khalid. 2 cadar, hanya 20 euro. Okey, selepas dari kita pergi ke Kabut Sale, tak adalah Kabut Sale sangat. Dia lebih kepada macam pasar tani punya, macam orang menjual barang-barang murah lah. Dan kita heading ke Dublin. So Abang Khalid dah dapatkan barang Hard Rock Cafe, katanya merchandise. So far perjalanan ke Dublin ni kita suka tengok sebab unik lah rumah-rumah dia. Cantik. Enjoy the eyes. Okey, kita berada di parking lot. So kami kena exit melalui shopping mall dan kemudian bergerak ke Hard Rock Cafe dalam 700 meter. Padat sikit, tapi laluan kat sana memang menarik. Kita tengok apa yang kita boleh buat di Dublin. Shopping mall dia macam kat PKNS, cuma customer ni orang putih lah, tu je. Okey, sekarang ni kita berada di Mary Street. Jadi tengok dia punya bangunan-bangunan dia unik. So kita jalan-jalan lah, tengok sementara kita nak heading towards to Hard Rock Cafe. Let's go. Memang tak sah kalau melancong ke sesebuah negara tu, tapi tak jejakkan kaki dan lihat sendiri bandar utama mereka. Kalau dalam trip vacation, selalunya last day trip kita beri ruang sikit kepada peserta untuk mereka bawa pulang buah tangan sebelum pulang ke tanah air. Okey, kita boleh nampak hari Ahad ni memang dikelilingi oleh banyak masyarakat island. Mereka akan keluar untuk bercuti ataupun chill bersama dengan family, kawan-kawan. Tengok tu, street ni, Essex Street. Nanti kita akan pergi menuju ke Hard Rock Cafe dalam lebih kurang 400 meter lagi untuk berjumpa dengan Abang Khalid. Di Essex Street ni memang menarik, meriah. Dekat bar-bar mereka dia akan ada live band yang buat performing dan dia punya bangunan pun unik. Saya rasa dia lagi cantik daripada Zurich dan lebih hidup berbanding apa yang kita experience di Zurich. I was wearing cornrow boots and big boots, pulling switches, driving bitches. I was working on the railway.
menu dia. Banyak menu dia. Nasi lemak RM3.50. Nasi ayam. Boleh lah makan nasi ayam bang. Apabila kita berada kat Dublin ni, tak perlu risau lagi dah kalau nak cari makanan halal bila dah penat-penat shopping tu. Jadi kami singgah dahulu di kedai rasa Malaysia bernama Kopitiam Dublin. Kita ke Jervis Shopping Centre untuk nak layan hot chocolate. Okey, bila berada dekat Dublin jangan lupa untuk merasai Butler chocolate. Ini must try. Wajib lagi fardu datang ke sini. Okey, jom kita tengok, kita rasa dia punya Butler chocolate. Sedap tak sedap? Harga mahal sikit lah, dalam RM4.60 euro. Kalau abang Khalid dia bukan hot chocolate je, coklat sekali dia beli lah. Coklat semuanya dia beli. Abang dia membeli RM3.5 je. Ya. RM3.5 air. RM3.5 je. Murah banyak. Okay, saya order cream on top. Abang, cuba rasa bang. Review bang satu kali. Oh, sedapnya. Sedap lah ni. Ha? Sedap juga. Okay, yang ni dia special sikit. Kita dah rasa Lush hot chocolate. Lepas tu Elba chocolate. Yang ni kita dekat Dublin, Butler hot chocolate. Bismillah. Dia tak sepekat Lush, tapi dia sangat chocolatey. Mana lagi sedap? Dia nombor 2. Dia kalahkan Elba. Oh, okey. Okey, hari ni last day kami berada di Dublin sebelum kita pulang ke Kuala Lumpur. Kita masak-masak sikit. Habiskan bahan apa yang ada. Ni kita buat sos pizza. Pizza menggunakan tortilla. Tortilla. Sama baju. Di pagi hari melantak kambing. Bismillah. Panas-panas. Tutup kedai Pizza Hut. Domino's. Boleh buat gaduh ni. Boleh buat gaduh pasal. Sedap. Disebabkan inilah Papa Jam Malaysia terus tutup kedai. Abby datang. Serius lah Abby datang. Abby ni main ni. Ya Allah. Assalamualaikum. Korang tak kerja ke? Hari ni? Oh ya. Yeah. Hi Ram. How are you? Okay. Baru handsome lah. Hidung dah okey dah. Abby dan Fira ni, bila tahu je kami nak pulang ke Malaysia, sanggup tu datang jumpa dan ajak sarapan. Walaupun tak cukup rehat dari berniaga di Wexford semalam. Kami boleh kata terhutang budi dengan layanan dan santunan mereka ni. Kami doakan semoga Allah memberi rezeki yang baik buat mereka sekeluarga. Odin, macam mana? Best ha? Sangat best. Sangat best. Island best ha? Island best. Yeah. Dengan pemandangan di laut dia, cliff dia. Saya sanggup jadi kapten Abang Sri. Gunung Galang. Okey, selesai dah urusan kita di penginapan Dublin. Nah, kita akan check out. Dah check barang dah, pastikan kekemasan, jaga image orang Malaysia. Nah, kita nak jalan-jalan. Katanya Fira nak bawa kita pergi satu shopping mall. Outlet. Dia macam JBO macam JBO. Dia bila dengar ada outlet. Kita dah happy sangat lah bila Abby dengan Fira boleh datang hari ni. Lepas ni kalau diorang turun Malaysia, kita kena layan kau-kau diorang ni. Memang dia jadi host yang the best lah untuk Rai TV pada Travelog kali ni.
Sekarang kita nak pergi ke satu tempat lagi, sebuah lokasi yang mana suami-suami akan berpeluh. Alhamdulillah, saya tak bawa isteri saya. Terima kasihlah. Saya bersyukur. Saya bersyukurlah. Okey, kita dah sampai di Kildare. So Kildare ni adalah tempat macam nak shopping, outlet shopping yang murah-murah macam dekat Famosa, macam dekat JPO. Macam itulah, saya agak-agak Ya, dekat sini Kildare Village, bukan Keldai tapi Kildare. Dia ada kedai-kedai yang macam ni, tengok ada rumah-rumah macam ni. So ada setiap satu rumah ni ada satu brand. Kiri, kanan, depan, belakang sampai belakang sana. Okey, kat sini kita tengok. Ini ada bahagian fashion, kita ada bahagian sport, kita ada children, ada beauty, jewelry and eyewear. Ya Allah, kau tengok berlambak-lambak. Lepas tu dia ada number dia sendiri. So korang boleh pergilah ikut nombor rumah yang ada kat sini ni. Macam-macam ada. Saya tadi dengan pergi parking. Kita drop dulu peserta kita kat sini. Sampai kat sini dah hilang. Korang pun tak ada apa-apa, coklat je lah Abang Azli. Coklat je lah boleh bawa ke Malaysia. Doakan kami semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Ini baru Bye-bye. Okey, selesai dah kita jalan-jalan di Kildare Village. Dan sekarang ni kami bergerak heading towards to airport. Tapi sebelum tu kita singgah untuk jumpa, bagi salam cangkuk dulu dengan orang kampung kita, iaitu ketua kampung orang lama, Wak Azari. Kita dia jemput makan nasi ayam pula. Aduh, susah nak tolak ajakan Wak ni, masakan dia sedap. Okey, kita dah sampai dah rumah awak. Jom. Assalamualaikum. Kami kembali ke rumah Wak. Yeay, rumah Wak kembali. Apa khabar Wak? Baik Wak Jom masuk. Ya. Ini yang Wak tunjuk tu weh, TI Cincau ni. Oh, TI Cincau. Tak ada, pandang tengok. Wah, itu makan nasi goreng kampung tu. Teringat lah yang goreng tu. Dia punya gempah dia lah. Kena belajar lah, kena nuntut lah. Tengok dekat YouTube, dia lah tukang masak. Ini nama dia Classics of the Chicken Skin. Ni chicken skin kan? Ni starter guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rumah ada warung. Tengok tu layanan Wak tu ha. Aduh. Merasap-rasap pun. Nasi ayam Dublin. Lungken. Ini yang saya cari ni. Dah lama cari nasi ayam sup ni. few days, lepas tu baru balik. Sedap. Korang kalau datang Dublin tak singgah kedai Wak, rugilah. Memang rugi. Ya Allah, dah sampai dah teh tarik. Padu teh ais dia. Patutlah yang bersedia pun duduk sini melepak. Satu bowl. Tengok Aminah enjoying it. Sedap. Oh, sedap. Terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah. Minta janji okey? Insya-Allah. Kami bah, terima kasih kami bah. Okay, jumpa lagi Mina. Okay. Ni Aisyah. Okay, bye-bye. Okay Adam, see you again. Nanti kita fishing lagi. Jangan muntah lagi ya. Dia yang tak muntah. Jumpa lagi Abi. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih for everything. No problem. Terima kasih insyaAllah.
Nanti dia datang Malaysia, kita kena bawa rounding pula. Okey, terima kasih Bi. Jumpa lagi nanti. Ya Allah. Okey, jom. Kita nak bergerak ke airport. Jadi di sinilah berakhirnya trip Island 381. Sedih rasanya. Tapi apapun, alhamdulillah semuanya Allah berkati, Allah mudahkan urusan. Ada yang dapat, ada yang tak dapat, tapi Allah bagi yang sangat baik untuk kami. Alhamdulillah, syukur. Jumpa lagi. Bye. Ini baru rare. Sedar tak sedar, inilah penghujung pengembaraan kami di Bumi Island. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar membawa kami melihat tempat baru, tetapi mendidik jiwa untuk lebih memahami erti kebersamaan. Di tanah asing ini, kami melihat bagaimana diaspora Malaysia hidup jauh dari tanah air, namun tetap saling mencari, saling menyapa dan saling menguatkan. Mungkin kerana apabila kita menjadi minoriti, kita lebih sedar betapa pentingnya untuk bersatu. Lalu timbul satu persoalan dalam hati kami ini. Mengapa semangat kesatuan ini hanya terasa kuat ketika kita berada jauh dari Malaysia? Apa kata rasa kebersamaan ini kita bawa pulang ke tanah air? Ini baru rare. Kerana Malaysia yang kita cintai ini hanya akan menjadi lebih indah apabila rakyatnya saling menghormati, saling menjaga dan terus bersatu sebagai satu keluarga besar. Bersama Raketion ke Island, kita bukan hanya melancong tetapi mengembara dengan jiwa, menyusuri keindahan alam, sejarah, budaya dan momen-momen kecil yang membuatkan kita lebih menghargai dunia yang Allah ciptakan ini. Jom bersama Raketion ke Island, sebuah pengembaraan yang bukan sahaja indah untuk direkam tetapi kekal lama dalam ingatan. Kalau macam cerita lah. Rasa ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ada Okey. Dia bila tengok periuk ni, dia macam pula rasa dia. Gelak macam Abang Khalid. Dik, tu coklat putih. Dik, adik beli apa dik? Dik? Adik? Oh dik. Dia tak jawab lah. Okey, sama-sama sebut ini baru dah. Oh, ini baru dah. Okey. Okey, satu. Alah tadi juga dia buat kopi. Kakak.